Wah Don, you banyak sibuk tengah tengok phone Ya. Don, nak tanya you kenapa atas itu platform CL dengan itu M.my selalu orang komplain tau. Diorang kata harga situ murah, and then last sampai chat harga dia jadi macam lain sudah. Okey Ayab. Actually macam ni. Ramai yang salah faham. Sebenarnya dekat CL dengan M.my kita hanya letak harga body, belum campur on the road. Sebab apa kita letak harga body saja? Okey. Antara puncanya ialah harga on the road hanyalah kita akan tahu kita dah masuk insurans dan road tax. So insurans hanya akan tahu the exact price bila mana kita dah masuk loan dan kita dah dapat daripada sistem tu. Tapi biasa yang kita boleh kirakan dekat Wasabi, dekat mana-mana platform kita tolong kirakan on the road tu hanyalah anggaran sahaja. The exact price on the road tu akan tahu bila mana loan dah approve nanti. Pada cash buyer pula sama juga. So selagi mana kita tak masuk insurans dan road tax tu dalam sistem, dia takkan dapat the exact price daripada. So insurans kan banyak company dia kan. So setiap company tawarkan harga yang berbeza. So kita selagi tak key in, selagi tu kita takkan tahu the exact price. Dan itu saja daripada saya, Don Idrus. Tak jual janji, jual kereta bos.